Kalau you yang pembeli, you peminat tak macam ni? Halo guys, ramai tuan rumah yang tanya saya punya rumah memang sudah lama, pun tak ada buat renovation juga. Kalau nak jual susah ke? So macam ni lah, biasa kita akan tengok rumah dekat mana, lepas tu tengok rumah punya condition macam mana. Okay, so kalau rumah punya lokasi pun tak baik lagi, rumah punya condition pun tak baik, memang susah nak jual lah. So hari ni saya dekat Skudai. So ada satu rumah yang kita sudah dapat kunci. So next kita akan buat renovation. So sebelum ni saya bawa orang tengok dia punya condition macam mana. Okay, jom. Okay, so rumah yang macam ni lah kita dapat for cost original. Okay, so kita masuk tengok. Wow, memang original sangat. Kalau you yang pembeli, you peminat tak macam ni? Saya rasa tak ada kan? Kalau memang nak jual rumah macam ni, kena bikin lah. Kalau macam ni, pembeli nampak sudah lari. Banyak rosak. Tengok, semua tak ada bikin. Semua original. Kalau rumah yang macam ni, I sebut tadi, lah, rumah sudah lama, tak ada renovation, lagi bocor. So, memang susah nak jual kalau tak ada bikin. Okay, so sekarang ni, kita punya package adalah kita akan bantu tuan rumah tolong bikin rumah dulu. Akan siapkan semua, nampak ada pocor-pocor tu. Ini biasa pembeli nak risau. Dengan cat satu rumah semua, kos semua kita tanggung. Lepas tu, ubah suai, berguam, semua kita tanggung. Okay. Kalau original macam ni, pembeli memang tak suka lah. Ini 2 bilik. So nanti kita akan cat satu rumah, tambah kornis dengan tambah bilik. Okay, so korang boleh nampak condition macam ni. Ada kurang sikit, lama sikit, tak ada renovation, boleh jual tak? Kalau tak ada buat memang susah lah. So kalau orang ada rumah yang condition lebih kurang macam ni, nak jual tapi risau, susah nak jual, okay, boleh hubungi kami. Kami boleh selesai masalah anda tanpa kos berguam dengan ubah suai. Okay, apa-apa hubungi saya yang tahu. Terima kasih.